Salam geng, hari ni kita nak buat samyang cheese. Cara nak buat dia tu sangat mudah dan sangat senang. Mula-mula korang kena panaskan air dulu, ikut berapa banyak air yang korang nak, dan kita boleh letakkan samyang kita kat dalam ni lah. Pastikan air tu dah betul-betul mendidih, baru korang boleh letak korang punya samyang. Dan jangan lupa pula letak secara perlahan, sebab air tu terlalu panas takut merecik kena tangan pula kan. Dah tak pasal-pasal melecur. Lepas tu kita terbalikkan dia, kita hancurkan dia sikit supaya dia lagi cepat masak lah. Nak lagi cepat kita boleh tutupkan dia punya periuk ni dengan penutup yang dah disediakan. Korang boleh nampak dia punya mendidih tu macam mana kan. Kita kacau-kacaukan dia, bagi dia sebati kepanasannya tu. Lepas tu kita buang sedikit airnya sebab kita nak letakkan kita punya susu lah. Terpulang pada korang nak letak susu tu berapa banyak. Kalau korang suka kuah macam saya, korang letaklah banyak-banyak kan. Lepas tu kita letakkan dia punya perisa samyang yang pedas itu. Dan lepas tu jangan lupa juga kita letakkan dia punya perisa cheese. Letak banyak-banyak lah. Kalau ada lebih tu letak je lebih, jangan risau, boleh sahaja. Lepas tu korang kena masakkan dia tu sampai dia naik colour dia warna pink macam dalam video ni. Kita biarkan dia mendidih, membuak-buak macam dalam video. Lepas tu kita letaklah kita punya cheese yang kepingnya lah. Seberapa banyak korang nak letak tu terpulang. Kita tutupkan dia lagi, masakkan dia lagi dalam 2 ke 3 minit macam tu, sekejap je. Dan korang buka dah pun siap. Dan inilah hasil dia. Nampak tak kuah dia tu memang sangat-sangat berlemak. Dan inilah hasil bila dah diletak dalam mangkuk. Bismillah.